Ya, ambil. Tak apalah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ni 14 hari bulan 12 2024. 2025. Okey, saya nak review Musang, minta maaf, IOI. Musim yang ketiga, berbuah kali yang kedua. Maaf, maksudnya tahun ni 2 kali musim. Hari tu bulan 7. Ni bulan 12. So gap dia about 5 bulan. Cuma hari tanya musim round pertama hari tu 25 biji. Yang kali ini 8 biji. Tapi gap dia 5 bulan lah. Bermaksud setiap 5 bulan boleh dapat satu musim. Sangat portable dia, besar ni, berat. Okey. Ini IOI ataupun orang panggil Hajah Hasmah. Berasal dari Johor, Muar. Apa ni? Berat. Memang berat, guys. Duri dia memang tajam. Jangan main-main. Kalah landak ni. Memang berat, guys. Ini kalau tu durian upin-upin tengok ni. Bismillah. Allahu Akbar. Sangat tajam. So kena berhati-hati. Silai bulan bocor tangan. Man, bagi tu man. Atas ni. IOI memang sangat tajam. Hati-hati. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Saya nak bagi tahu petua korang. Kalau korang nak membeli durian, pastikan bulat. Bulat. Kenapa bulat? Buahnya penuh. Dia banyak. Faham? Tapi maksudnya buah bulat ni dia grade A. So harga pun mahal. Harga durian ni bergantung kepada saiz dia punya berat dia. Lagi berat, dia grade dia lagi tinggi. So lebih mahal. Okey. Tapi kalau dapat yang saiz sedang, janji bulat. Ingat, apa-apa janji bulat. Kau ambil tu je. Bismillah. Nanti korang boleh bandingkan IOI dengan apa Musang King tadi tu. Bismillah. Ambil kain ni man. So. Allah. Ya guys, ini rupa dia. IOI. Tunjuk sok sekali. IOI sini rupa dia. Dia warna dia lebih oren. Sekarang ni ini yang orang panggil mozzarella. Rasa dia macam cheese. Okey. Masuk. Bismillah. Sayang. Okey dah. Kakak sendiri ambil rasa. Lebih nikmat. Ambil sendiri. Lembut. Man. So. Sebiji tu yang sebiji. Tak, ni sebiji. Ya, sayang. Baik. Bagi saya. Ini IOI sayang.
Nah, baby. Halus saja. Nah. Kau mulut. Bismillah. Okay, apa ni timbang pula? Main. Main. Sayang. Main. Ini guys. Baik guys ni. Anurin. Main. Nah. Beli dulu. Ambil. Ajar yang dapat baby. Bismillah. Nampak tak? Nampak? Bila kita main-main sambil makan. Oh. Guys. Warna oren. Nampak? Dia lembut. Punya rasa dia macam aiskrim. Bismillah. Orang tu betul. Macam tu makan memang jatuh lah. Timbang tu ibu ke rumah? Rumah bersalah pula. Oh tak, sini. Kuning kok. Oh. Okay. Main dapat belum? Dia dengan Dika. Oh, besar. Ibu dah Terima kasih. Pasal dah apa dah? 2. Ini masuk yang ketiga punya. Ni korang share dua lah. Korang share dua. Ni makan. Sudah. Ini yang last ni apa dia? Kopi. Macam Kopi. Kopi. benda orange. Tapi dia ada sedikit pahit kan? Sedikit pahit. Tapi dia punya tekstur dia macam aiskrim. Kan? Ya. Macam aiskrim ah.
Satu, dua, tiga, empat, lima. Tak boleh lebih sikit. Lagi buat. Kita ada berapa biji hari ni? Kita kira 1, 2, 4, 5, 6, 7, Oh. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Ada yang tak ada. 15. Kerja. 15 biji. 15. Benih. Ni kalau tanam ni confirm original. Yang menjadi trauma kepada pembeli-pembeli anak durian ni sebab selalu dia beli lain dapat pokok lain. Itu yang stres tu. Kena scam. Okay. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah beri kami rezeki. Okey, nak tanya. InsyaAllah. Okey, Fatimah suka yang mana? Ini IOI ke musang? IOI. Usop, main. Itu mungkin I. Man? Ay. IOI. Ayah IOI. Musang. Ini musang. So kalau ada musang king bagi ibu makan seorang tu tak apa. Oh, Mak, tak boleh. Kena jaga gula. So ayah kena makan on behalf lah. Sebabkan bahaya. Okey. Ibu cuma boleh makan seulas saja. Macam ni ada 14 bijian. Ibu makan satu saja. 14A yang makan. Baki tu. Oh, berius 14 saya makan. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ini hujan tengah lebat ni. Kemungkinan ada lagi yang luruh. Tak, esok Esok tolong cek. Esok tak payah esok. Siapa saja ada kat rumah besok pagi. Nak? Siapa yang ada kat rumah pagi besok tolong cek kedua-duanya, okey? So musang kita ada lagi 2 biji dekat depan. Dekat belakang kita ada apa? 6 biji lagi IOI. Okey? Okey, terima kasih semua. Terima kasih Allah beri kami rezeki. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye.